Protes ini semua bermula pada penghujung minggu lepas apabila pegawai imigresen ICE melancarkan serbuan besar-besaran menahan beratus-ratus orang termasuk pemimpin Kesatuan Pekerja terbesar di California. Berita itu tersebar pantas seterusnya menyalakan api kemarahan di media sosial. Menjelang belah malam, ribuan mula turun ke jalanan. Protes bertukar menjadi ganas. Batu, mercun, botol, semuanya menjadi alat yang dilemparkan. Polis balas dengan gas pemedih mata, peluru getah dan juga bom-bom kilat. Kedai-kedai dirompak, looting, lebuh raya disekat. Los Angeles, bandar yang biasanya sibuk dan ceria, kini menjadi ibarat zon perang. Dalam masa beberapa jam, protes merebak ke San Francisco, New York, Dallas dan juga Chicago. Solidariti menentang tindakan keras imigresen ini semakin kuat. Dalam masa 48 jam, 30 lagi protes dirancang di seluruh US.